Assalamualaikum guys. So sekarang ni aku dah lama tak buat konten kat YouTube aku, Faidian So kali ni aku buat konten sebab aku beli satu barang ni kat TikTok. So aku memang teracun. So kali ni aku nak review barang tu. So let's go. Okay, ni barang dia aku beli kat TikTok shop. Harga sekian-sekian. Aku tak nak bagi tahu lah. Ni bukan review ke, ni bukan apa semua. Ni memang aku teracun gila kat TikTok. So aku harap korang enjoy dalam video ni. So jom aku nak unboxing. Okay, ni barang dia. So sekarang ni aku nak unboxing lah macam mana barang dia. Alamak barang dia kecil dia guys. Tapi harga dia yang barang dia. So sekarang ni aku nak buka dulu. Alamak, macam mana nak buka ni guys. Okay, ni barang dia. Aku beli kat TikTok shop game ni. So memang aku harap kau dengar lah kan. So ni aku beli kat TikTok shop. Memang betul-betul aku teracun gila lah kan. Aku nak tengok macam mana. So jom kita on lah. Oh ni baik aku. Wih lamat. Belum putih. Masuk mana? Wih. Berapa banyak siut. Wih. Nintendo, Game Boy. Nintendo, Sega, Neo. Wih gila. Kau nak tengok yang position dia. Macam mana tekan lah. Wih lamat. Ini sound gila. Kan. Macam nak keluar dia. So sekarang ni aku nak. Oh gila. Apa banyak mat. Ni cepat lah. Gila bro. Bapak smart. Ada Spiderman tak? Lawa tu. Cepat lah. Gila puas mat. Sekejap. Iman dia. Memang aku puas lah. Ramai lah. Lagi aku kalah pun. Tadi aku review benda ni. So bagi aku lah, kalau kau nak beli, bagi aku memang berbaloi. So memang banyak dalam dia, memang banyak game dalam dia. Tapi aku je tak tahu macam nak tekan. Tapi tadi aku dah tekan, aku dah tengok manual dia semua, aku dah faham. So kau diam lah kat sana. So apa-apa pun, aku harap kau enjoy dengan video aku. Walaupun tak seberapa, terima kasih. Dan aku nak korang share, korang like video aku. So, okay.